Kalau pace 10 dalam distance 5 kilo, tak payah post lah. Malu lah. Macam lari kat mall. Day ke-7 dari 30 hari untuk aku lari 5 kilo, pace 5. So jom. So tak mahu cakap banyak. Yang ini hari ke-7, kita buat nomoran je. So jom. Mana aku main social media ni. Dan aku baca satu post ni. Abang ni cakap, kalau pace 10 dalam distance 5 kilo, tak payah post lah. Malu lah. Macam lari kat mall. Ibarat hampa punya SPM dapat 10C, hampa tunjuk orang, bangga. Tu pada abang terpaling runner tu. Saya harap orang macam abang ni kurang sikit dalam komuniti running ni. Sebab abang lah orang malas berlari. Sebab mereka malu nak post pace. Sebab abang, kenapa pun dengan 10C tu bang? Biarlah orang enjoy dengan progress mereka. Tak semua orang boleh start terus pace 5, pace 3 orang. Saya pun baru je start lari. Day kedua itu, dalam perasan 1 kilo pace 10. Tarik saya dah 1.7 lebih je. Nak buat macam mana? Kami ni baru start lari bang. Bukan orang nak terus berlari. Biar orang enjoy mereka punya progress bang. Abang kalau tak suka orang post 10, pace 10 abang apply jadi CEO Strava. Abang buat macam ni. Kalau orang tu buat atas pace 10, dia post, dia jadi private. Nak public kena bawah pace 5. Kami post workout kami untuk progress diri sendiri bang. Bukan nak tunggu masuk immigration nak tunjuk pace. Okey, pace 5 boleh masuk. Pace 4 boleh masuk. Kami tak kisah pun. Abang tu ada masalah. Sebab abang lah ramai orang tak mau lari dan tak mau try lari. Orang macam abang judging. Ada masalah, semua masalah. Tak semua boleh start dengan abang terus-terus boleh berlari. Ada yang orang try nak kurus baru start lari. Ada orang yang sakit tak pernah lari baru boleh lari. Ataupun ada orang yang tak ada masa langsung untuk lari, tapi dia cuba cari masa untuk lari. Ramai lagi orang tak mau lari sebab tak mau tunjuk mereka punya progress. Malu dengan orang yang macam abang tak habis-habis judging pace orang. Kita lari untuk kita orang, bukan lari kejap pace. Tak abang nak berlumba lari, abang masuk marathon. Abang punya pendapat tu abang simpan kat diri abang. Tengok saya pernah lambat pace sebab bang tambah boleh. So 3 kilo lah, pace 9, lagi 2 lagi. Dah lah improvement tu, boleh lari. Lama sikit sekarang ni. So saya 5 kilo, pace 8.29. So adalah improvement daripada day 1 pada day 7 ni. Ni adalah nomoran kau ni. So, pada hampa yang kat luar sana lari pace 10, pace 11, hampa jangan risau. Hampa post je, jangan fikir apa yang orang fikir dekat hampa. Untuk progress diri hampa, kita bukan nak impress siapa-siapa, kita nak sihat untuk diri kita juga. Nak ikut aku punya journey 5 kilo pace 5 ni, jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.